Kita simpan RM500 hilang entah ke mana. Tapi kita simpan 1 gram emas, pelik dia tetap ada. Kenapa? Sebab emas tak boleh swipe. Kita selalu rasa kita tak boros sampailah kita tengok balik akaun bank. RM500 dah hilang macam asap. Masalahnya bukan kita tak hati simpan, masalahnya cash terlalu senang untuk keluar. Yelah, ada e-wallet, ada swipe, ada paywave, setiap benda ni jadi alah, ambil je lah. Sebab tu ramai yang simpan RM500 senang hilang, tapi simpan 1 gram emas susah nak hilang. Emas ni pelik sikit, dia tak ikut emosi, dia tak boleh swipe sesuka hati, dia tak ada macam oh beli dululah. Okay? Kita kena fikir panjang sebelum nak lepaskan emas. Dan bila kita mula simpan emas, kita mula rasa satu benda yang duit tak boleh bagi, iaitu kita mula rasa sayang nak lepaskan simpanan. Itu yang selalu mentor pesan Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, emas bukan buat kita kaya cepat, tapi dia berhentikan kita bocor cepat. RM500 boleh hilang, emas tak. Duit memang selalu ikut emosi, emas kena ikut disiplin. Kalau selalu bocor, emas adalah break yang kita perlukan. Bagi nak mulakan tabungan emas dengan Public Gold, boleh isi link di bio, saya bimbing sebaiknya.